Okey, kita mula dengan bismillah. Ingat tak bismillah kita macam mana? Bismillah kita akan tukar sikit, betul tak? Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kepada nada suara lembut, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ayat pertama kita buat harakat berapa? Ingat tak? Ayat pertama. Harakat ke berapa? Harakat ketiga. Ini awak kena ingat. Setiap kali awak jumpa dengan ayat-ayat seperti surah Yasin, Hamim, Alif Lam Mim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Taha, yang jenis penik-penik macam gitu. Okey, awak buat je harakat ketiga. Okey, awak jangan pening-pening. Buat je harakat ketiga. Okey? Dapat? Nak buat harakat satu pun boleh juga. Tak ada masalah. Itu kalau awak nak bagi dia nampak lebih sedap. Yasin pun boleh juga. Okey? Harakat dia sama ada harakat satu ataupun harakat ketiga. Ikut awak punya minat. Kalau awak rasa macam saya nak baca harakat satu ustaz, boleh, tak ada masalah. Siapa nak judge awak? Okey, dapat? Jadi mula dengan harakat ketiga. Yasin. Alright. Baru masuk harakat pertama. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Habiskan. Okay. Alright. Dapat boleh? Okay, nanti kita baca sama-sama. Lepas tu nanti ustaz akan jemput awak baca. Boleh Sedia, mula dengan bismillah. One, two, go. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. Boleh? Okay. Alright, Ustaz jemput Khairah dulu boleh? Khairah Mawaddah. Ustaz. Cuba. Mula daripada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rendah tu. Bagi dia ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara awak kecil. Jadi ambil tinggi sikit. One, two, go. Hmm? Bismillah. Bismillah. Naik. Bismillahirrahman. Betul, betul, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Terus. Yasin. Yasin. Turun. Yasin. Yasin. Terus. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Aywa. Okay. Boleh. Ingat lagi Alhamdulillah. Terima kasih Khairah. Kita terus fahim. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Ya. Yasin. Turun. Yasin. Turun. Yasin. Bagi dia elok sikit. Bagi masa awak nak turun tu, awak bagi dia lembut. Yasin. Na. Gitu. Yasin. Okay, boleh. Terus. Wal Qur'an.
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. Aywa. Alhamdulillah bagus. Okey, masih ingat? Alhamdulillah. Alright. Soalnya saya tak sihat sangat. Oh, tak sihat. Oh, tadi ustaz tanya awak kata awak sihat. Okey, alright. Okey, terima kasih Fahim. Alhamdulillah. Okey. Okey, kita masuk harakat 5 sampai 7. Ingat lagi tak? Okey, gerak dia. Ustaz baca dulu. Kita ambil harakat 4 dengan 5 je dulu. Kita ambil sikit. Okey, kita ingatkan sikit. Jadi, habis harakat ketiga. Harakat 4. Tanzilal Azizir Rahim. Okey, satu, bila awak nak baca irama jiharkah, okey, first dia punya tenaga suara dia ringan, betul tak? Yang ustaz bagi tahu itu kan, tenaga suara dia ringan. Tapi untuk awak nak dapat satu, tenaga suara ringan senang nak dapat. Okey, cuma awak nak bagi suara tu keluar tapi awak tak banyak gunakan tenaga. Macam mana? Okey, nampak? Alright. Faham tak? Awak tak banyak guna tenaga ni macam mana? Faham tak? Maknanya bacaan awak tak perlu gunakan tenaga yang banyak untuk baca yang tu je. Nampak? Okey, jadi masuk dekat harakat keempat sebab dia makin tinggi betul tak? Kan? Na 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 na. Dia makin lama makin tinggi. Betul. Sekarang ni apa yang awak nak kena buat adalah untuk dia tak memakan tenaga dalaman awak kena baca macam mana? First, rahang kita akan ke depan. Nampak? Okey. Ini sangat-sangat penting sebab apa? Sebab bila rahang awak ke depan, suara tu dia keluar secara natural. Awak buka, maksudnya macam mana? Awak buka ruang suara awak, jadi suara tu nak keluar, boleh keluar. Nampak? Okey. Jadi kalau awak tutup ni maknanya bila awak baca awak tekan suara. Tanzilal Azizir Rahim. Awak tekan suara. Jadi suara tu nak keluar, dia sempit. Jadi dia dapat tangan, dia dapat kepala, lepas baru dia dapat tangan sebelah, nampak? Okey, tapi bila dia terbuka luas, okey, suara tu nak keluar senang. Dia tak payah nak merangkak. Nampak? Okey, jadi kedepankan rahang. Tengok ustaz baca. Tanzilal Azizir Rahim. Awak dengar jelas tak? Satu jelas. Lagi satu, bila ustaz baca, ustaz tak struggle. Tak ada ustaz baca. Okay, tu macam teruk sangat. Contohnya, Tanzilal Azizir Rahim. Nampak? Awak perasan tak suara ustaz dia jadi macam dia ringan dan dia kuat juga. Tapi dia punya sebutan tu dia macam ada macam apa? Macam bunyi lebih kurang. Tanzilal Azizir Rahim. Betul tak? Dia macam ada suara serak-serak sikit. Berbanding dengan Tanzilal Azizir Rahim. Jelas tak? Jelas. Nampak? Itu cara dia. Awak kedepankan rahang. Tapi awak tak perlu kedepankan sangat. Tak perlulah. Okay. Orang jadi pelik kalau awak baca begitu. Okay. Jadi kedepankan setakat mana? Setakat gigi saja. Gigi kita selari. Tanzilal Azizir Rahim. Nanti awak akan rasa suara awak itu keluar effortless. Okey. Apa? Sama juga bila masuk dekat harakat kelima. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Kita nak dapatkan gerak tu smooth. Smooth like butter. Contohnya. Nampak? Okey. Kita nak bagi dia licin. Kita nak bagi dia jelas. Dapat?
Boleh? Okey. Jadi kita ambil ayat 5 sampai ayat 6 sahaja insya-Allah, okey? Sedia? Kita baca sama-sama dua ayat ni. Sedia? Satu, dua, tiga. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Alhamdulillah. Okey. Rahang tu nak ke depan berapa lama Ustaz? Selama mana yang awak boleh. Okey, kalau boleh dia tak adalah ke depan selari terus. Dia kalau ke depan sikit, dia belakang kepada gigi atas pun dah okey dah sebenarnya. Asalkan suara awak tu sebab lain orang lain rahang. Ustaz rahang begini. Mungkin Fahim punya rahang ataupun Khairul punya rahang dia macam ke belakang sikit. Jadi dia tak boleh selari sangat. Kalau selari dia dapat baca gini lah. Contohnya kan. Okey, jadi dapatkan sikit je. Ikut selesa asalkan suara tu dapat keluar. Jelas? Boleh? Okey. Alright, Ustaz jumpa Fahim dulu boleh? Kita gili-gili. Dia Khairah, Fahim. So, Fahim Khairah, insyaAllah. Okey, cuba. Tanzilal. تنزيل العزيز الرحيم Terus? لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Habis nafas. Okey, dekat tanzilal mungkin dia agak Fahim bawa tu mungkin agak terlalu tinggi. Alright. Okey, cuba rendahkan sedikit supaya pembawaan awak tu tak terlalu struggle. Okey. Jadi ala siratim mustaqim. Awak start dengan nada suara ni boleh? Cuba. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما آباؤهم فهم غافلون. Yes. Selesa tak? Okay, daripada tadi kan. Tadi macam tinggi sangat, betul? Okay, awak kekalkan nada suara tu, boleh? Sebab lambat laun juga, kan, awak punya umur membesar. Suara awak pun akan membesar juga untuk lelaki. Okay, sebab awak nak dapatkan suara garau, orang panggil suara gentleman. Sama Ustaz tak kahwin lagi je. Okay, alright, boleh? Boleh? Okay, terima kasih Fahim. Seterusnya, Khairah, cuba. Ya, Khairah suara sama-sama. Khairah suara dia wanita. Suara perempuan suara dia kecil. Jadi awak bawa yang ikut awak selesa untuk setakat ini. Cuba. Khairah. Rendah sangat. Awaknya pun. Okay, ambil tinggi sikit. Tanzilal. Ambil gitu. تنزيل العزيز الرحيم Hmm. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Ayuh, bagus. Cuma dekat ma dengan abah 4 harakat. 4 harakat. Jadi awak bagi dia lama sedikit. Boleh? So, Ustaz nak bagi awak burdah banyak. Takut awak pening. Jadi kita go through satu-satu. Baru kita tambah sikit, tambah sikit, tambah sikit, tambah sikit gitu. Okay. Ada sekali. Litunzira qawman ma. Litunzira qawman ma. Unzira aba'uhum fahum ghafilun. Tarik nafas dulu. Tarik nafas. Baru baca. Itu. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Ayuh. Bagus. Alhamdulillah. Okay. Dapat. Okay. Masuk ayat yang ke-7. Harakat ke. Harakat ke berapa? Harakat ke berapa? Ayat 7 harakat apa? Harakat ke-6. Tadi kan harakat ke-5? Harakat ke-6. Okey. Masuk harakat ke-6. Masuk harakat 6, harakat ke-7 ni awak jangan fikir banyak. Okey.
Awak tengok balik format dia. Harakat keenam separuh cergas, separuh lembut, betul? Kan? Jadi awak tengok je dekat bahagian ayat tu, kalau dia cukup. Laqad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup tak? Kalau nak buat separuh-separuh. Cukup lah. Separuh empat perkataan, separuh empat perkataan. Empat cergas, empat lembut. Jadi, laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Apa? Cergas, laqad haqqal qawlu ala. Cergas, nampakkan kecergasan dalam bacaan awak. Baru masuk aktharihim fahum la yu'minun. Lembut. Okey, masuk dekat ayat yang ke-8. Yang ni pun mudah aja. Awak nampak aja panjang. Tapi dia mudah sebab apa? Sebab apa Ustaz kata mudah? Sebab kalau okey, awak tengok dekat bahagian harakat ketiga, penerangan yang kedua. Format nada suara, harakat ketiga, penerangan yang kedua. Penerangan pertama, empat ayat ke bawah, maknanya 4, 3, 2, 1. Okey, empat ayat ke bawah, tenaga suara suara cergas ada berapa perkataan? Haji jawab. Dua. Dua. Iya ke? Dua. Kalau dua dia jadi separuh, kalau empat dia jadi satu. Satu, satu. Saya sayang Allah. Nampak? Satu. Okey. Itu kalau penerangan pertama. Ingat. Penerangan pertama, satu. Penerangan pertama. Penerangan satu, satu. Okey. Masuk penerangan yang kedua, jika 5 perkataan dan lebih. Maknanya 5 lebih. Lebih daripada 5. Lebih daripada 6. Lebih daripada 7. Okey. Nada suara cergas dia ada berapa? Dua atau Tiga. tiga, yes. Okay. Jadi, bila dua atau tiga, had kita kat mana? Sampai inna ja'alna fi sahaja. Jadi, selebihnya awak nak kena buat apa? Selebihnya awak nak kena buat apa? Ha? Awak nak kena buat apa? Awak teruskan dengan nada suara lembut. Tak payah fancy-fancy burdah. Awak just turun secara perlahan. Ha? In... Habis. يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Settle. Silakan. Boleh. Tak ada masalah. You nampak? Ha? Awak fokus kat mana? Tiga ni je. Cegas kat sini. Yang selebihnya nak buat apa? Awak turun satu-satu. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal alqani fahum muqmahun. Jelas? Boleh. Okey, kita baca sama-sama daripada ayat 7 hingga ayat 8. Harakat 6 sampai harakat 7. Sedia? Laqad haqqal qawl. 1, 2, go. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Habis. Dapat? Boleh? Okay. Awak tak perlu fikir banyak. Ustaz bagi pun simple. Okay. Okay. Tadi siapa start? Tadi Khairah start? Bukan? Okay. Khairah start. Cuba. Laqad haqqal qawl ayat ke-7. Laqad haqqal qawlu ala. لقد حق القول على أكثر
Ala panjang. Kita ambil cegah sikit. Laqad haqqal qawlu ala na na na. Gitu kan juga. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Harakat 6. Aktharihim awak dah start menurun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Bagi dia betul mendatar on juga. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. In إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. aywa. Okey, nampak? Boleh? Mana lagi senang? Ayat 8 ke ayat 7? 8. 8. Sebab apa? Sebab awak fokus kat 3 huruf ni je. 3 perkataan ni je. Yang lain awak turun je. Ikut style awak. Tapi pastikan dia jiharkah. Okey, boleh? Alhamdulillah. Terima kasih Khairah. Seterusnya. Fahim. Sama. Okey. Laqad لقد حق القول على tinggi tu. Tadi awak bawa tazina. Okey, bawa nada suara. Laqad haqqal qawlu ala na na na. Gitu, on juga. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Baca mendatar. Okey, kenapa bacaan awak macam gitu? Okey, satu nada suara awak dah rendah, betul tak? Kan? Tapi apa yang bertukar? Tenaga suara. Tenaga suara awak pakai nahwan. Awak masuk jiharkah. Memang tak kena lah. Apa? Okey, jadi pastikan masih lagi apa? Masih lagi ringan dan tenaga apa tu sifat dia gembira. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Cuba. لقد حق القول على Laqad haqq gitu. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. In إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. nak turun tu dia macam macam mana nak turun lah. Kan? Okay, cara dia awak guna awak punya creativity. Okay, awak pastikan dia dapat menurun. Inna ja'alna fi sorry. Nun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Pastikan bahagian hujung bunyi dia na na na. Boleh? Cuba. جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Yes. Walaupun awak hampir kehilangan roh tadi, tapi bagus. Okay, awak dah menurun. Okay, boleh. Alright, terima kasih Fahim. Okay, kita masuk. Sama-sama insyaAllah. Kita masuk ayat baharu. Awak nak masuk ayat baru ke awak nak ulang kaji bagi lancar? Ke awak boleh buat tu dalam latihan?
Awak nak mana? Masuk ayat baru ke kita ulang kaji? Ha. Awak nak yang mana? Ustaz kat awak cepat. Ayat baru. Fahim pun? Saya okey je. Awak okey je? Okey, maknanya ayat baru lah. Boleh? Okey. Alright. Masuk ayat baru. Okey, dekat sini biasanya kita buat satu ayat satu harakat, betul? Kan? Sekarang ni kita buat satu ayat tapi dua harakat. Kita akan waqaf. Okey. Contohnya Ustaz baca dulu ayat satu, harakat satu sampai harakat ketiga. Okey. Muqmahun وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. Okey, harakat satu. Harakat kedua. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Harakat ketiga. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Okay, harakat ketiga ni, dia ada bermacam-macam cara awak nak menurun tau. Okay, ada yang awak turun macam tadi. Okay, ada yang awak turun yang nampak menarik tapi dia senang nak buat. Okay, contoh. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Apa Ustaz buat kat situ? Wasawa'un alaihim a'anzartahum. Dia semua menaik betul. Wasawa'un alaihim a'anzartahum. Masuk am lam tunzirhum la yu'minun, dia akan jadi begini. Daripada atas dia akan menurun. Am lam tunzirhum la yu'minun. Na 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 am lam tunzirhum la yu'minun. Yang tu nampak lebih, orang kata lebih sedap gitu. Orang belakang dengar gitu. Nampak okey. Dapat. Jadi okey, kita masuk harakat pertama dulu. Kita berhenti dekat sadda. Okey. Ada sesetengah kata kalau kita nak baca kita mesti baca sampai habis. Betul. Tapi awak larat tak baca sampai habis? Sampai tak nafas? Tak sampai. Jadi bila tak sampai kita guna pendapat yang kedua. Kalau tak dapat kita cari tempat yang boleh berhenti. Sama tempat tu ada dua. Sama ada awak boleh berhenti dan terus sambung ataupun awak berhenti lepas tu ulang balik sedikit baru sambung. Contohnya dekat bahagian ayat 9 ni sangat sesuai kalau awak guna dua-dua situasi ni. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. Kita boleh terus sambung فَأَغْشَيْنَاهُمْ ataupun kita ulang balik. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ. Contoh. Apa? Okey, ada dua. Jadi awak nak pilih yang mana? Kita ambil fa'aghshaynahum, kita terus sambung. Boleh. Okey, antara huruf-huruf yang awak boleh sambung adalah huruf fa, huruf waw. Awak cari dua tempat ni. Okey? Maknanya awak boleh sambung terus ataupun awak ulang balik lepas tu sambung. Okey? Cari dua ni. Waw dengan fa. Okey, kat sini ada tak? Waw ada, fa pun ada. Okey? Kalau saya berhenti pasal ulang balik pun boleh juga, tak ada masalah. Awak ulang balik dekat wa min khalfihim. Awak tak perlu ulang daripada awal. Kalau awak ulang daripada awal, baik awak baca sampai habis terus. Okey? Memenatkan diri. Jadi awak boleh ulang balik, tak ada masalah. Okey, dapat Belum ada orang call pula. Okey, sebentar Boleh?